Betul ke simpan dinar susah nak jual? Siapa kata dinar susah nak jual? Dinar keluaran public gold bukanlah mata wang, tapi ia sama saja seperti gold bar. Kedua-duanya emas berkutilanan 999.9. Perbezaannya cuma pada bentuk dan desain, sama seperti perbezaan antara gelang dan rantai emas. Jadi bila dinar dibawa ke pusat pajak ataupun kedai emas, ia akan dinilai berdasarkan ketulinan dan beratnya, sama seperti emas yang lain. Bezanya, dinar public gold mempunyai kelebihan spread value yang rendah, hanya sekitar 6 hingga 9% saja jika dijual semula kepada public gold. Dengan spread yang rendah ini, tuan-puan bukan sahaja dapat memaksimumkan keuntungan, malah boleh nampak untung dengan lebih cepat, sekitar 2 tahun sahaja. Berbeza jika dijual di kedai emas biasa yang biasanya mengenakan spread yang lebih tinggi. Public gold mengeluarkan 5 saiz dinar, iaitu 1/4 dinar, 1/2 dinar, 1 dinar, 5 dinar dan juga 10 dinar. Tuan-puan boleh membelinya terus jika tuan-puan ada bajet ataupun menabung gram emas sedikit demi sedikit melalui akaun Mastercard Public Gold Gold Accumulation Program. Bila gram dah cukup, contohnya 21.25 gram untuk 5 dinar ini, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk menghantar dinar tersebut terus ke alamat tuan-puan menggunakan pos berinsurans. Jika tuan-puan berminat untuk dapatkan koleksi dinar Public Gold, boleh rujuk video saya untuk daftar akaun emas Public Gold secara percuma dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Follow rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan.